Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aufa Khalid bin Muhammad Khairul dari TV PSS Tun Sri Lanang SK Mandar Pusat akan bertemu ramah bersama beberapa orang guru di sekolah ini. Jom. Sekarang saya bersama Cikgu Masita. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebab raya nak dekat, boleh tak saya nak tanya tentang soalan raya? Boleh, silakan. Raya ni nanti cikgu balik ke mana? Cikgu biasanya akan balik jam ke-2, jam ke-9. Warna baju raya cikgu pula? Warna baju raya tema tahun ni warna merun campur dengan pink belacan. Cuba cikgu nyanyi lagu raya sikit, cikgu tak dengar. Boleh. Selamat Hari Raya kami ucapkan pada semua. Itu je. Oh, hebat cikgu. Sikit-sikit lah Kak. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye. Sekarang saya bersama Cikgu Fauzi. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih Aufa and tim jemput cikgu. Saya nak tanya tentang tema raya cikgu. Okey, tema raya cikgu tahun ni. Tahun ni cikgu dah buat baju Melayu 2 pasang. Warna tema cikgu dark grey dengan warna apa satu lagi warna kuning lah, warna kuning. Dan cikgu ada juga beberapa pasang baju kurta lah. Makanan kegemaran cikgu waktu raya apa cikgu? Waktu raya, kalau waktu raya biasanya rendang, ketupat, lemang tu wajib lah. Itu antara makanan favourite cikgu. Selain pada tu, cikgu juga suka makan nasi. Nasi seperti nasi dagang ke, nasi minyak ke. Cikgu ni memang suka makan. Okay. Nanti raya cikgu balik mana? Cikgu akan balik ke kampung cikgu di Felda Jengka 1. InsyaAllah tahun ni cikgu akan berkumpul dengan adik-beradik cikgu bersama ayah cikgu lah. Cikgu harap raya tahun ni memberikan satu kenangan dan kebahagiaan pada cikgu. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebelum kita habiskan kita punya bertemu ramah ni, Okey. saya nak dengar cikgu menyanyi, boleh tak? Alah, menyanyi. Nyanyi lagu apa ya? Lagu raya. Lagu raya. Lagu apa ya cikgu nak nyanyi? Sikit je lah ya, sikit je. Apa lagu apa nak nyanyi ni? Alah, cikgu lupa lah. Tanya kejut dia lupa. Di hari raya. Cukup lah. Okey. Terima kasih Aufa and team. Bye. Sekarang saya bersama Cikgu Ibrahim. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Boleh tak saya nak tanya beberapa soalan tentang raya? Raya boleh. Apakah warna tema raya cikgu kali ni? Biru, apa navy blue. Cuba cikgu kongsikan makanan kegemaran cikgu semasa raya. Dengan kegemaran saya raya tentulah saya suka makan apa? Lemang. Ada lemang, ketupat palas. Lepas tu nasi impit lah, kuah kacang. Sebelum saya habiskan bertemu ramah ni cikgu, boleh tak saya nak dengar cikgu menyanyi sikit tentang lagu raya? Oh, nyanyi. Lagu apa sikit lah Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah, langit cerah. Tak ingat yang itu? Tak apa. Okey. Sebelum cikgu berpencen, apakah nasihat terakhir cikgu buat Sekolah Kebangsaan Bandar Pusat ni? Oh, SKBP sekolah yang hebat. Namun begitu, awak semua dengan Afa ya. Kena siap kawan-kawan. Yang penting kali akhlak, adab, lepas buat ilmu. Semua macam tu. Tak kira agama ke, ilmu apa ke, nak adab tu. Kalau tak ada adab, ilmu tak berguna. Betul. Orang tak hormat, orang juga pandai doktor tapi kurang ajar kan. Tapi orang tu cuci pinggan ke, sapu-sapu tapi dia beradab, orang akan suka dia. Orang akan rasa selamat. Okey? Teruskan. Semoga SKBP akan cemerlang dia masa akan datang. Amin. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye. Bye.